mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini, senarai lengkap panggilan skuad Harimau Malaya akan diumumkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia sebentar sahaja lagi. Saya tahu peminat bola sepak tempatan sedang menantikan dengan penuh debaran untuk pengumuman rasmi senarai pemain skuad kebangsaan Harimau Malaya yang dijangka dilakukan oleh Ketua Jurulatih Negara Peter Ceklamovski dalam masa terdekat. Menurut laporan yang diperoleh dari beberapa sumber termasuk laman artikel rasmi sukan, pengumuman dijangka dibuat seawal 15 Mei 2025 iaitu hari ini. Jika bukan hari ini, berkemungkinan esok paling lewat. Panggilan tersebut sebagai persediaan untuk menghadapi dua aksi persahabatan menentang pasukan kebangsaan Cape Verde yang dijadualkan berlangsung pada 20 Mei dan 3 Jun ini. Sebelum saya meneruskan ulasan ini, izinkan saya mengambil masa anda semua terlebih dahulu. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya dengan cara menekan butang like untuk video ini dan juga tekan butang subscribe pada mana yang belum lagi subscribe channel saya. Saya hargai keringanan jari anda kerana bantuan anda itu akan membantu saya melepasi target 200,000 subscriber untuk tahun ini. Terima kasih. Mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Malaysia dijadual bertemu dengan pasukan ke-72 dunia iaitu Cape Verde dalam aksi persahabatan antarabangsa. Ini disusuli aksi persahabatan tertutup dengan lawan yang sama di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 3 Jun. Dua perlawanan persahabatan ini merupakan sebahagian daripada persiapan Harimau Malaya untuk menghadapi perlawanan penting menentang Vietnam dalam pusingan kelayakan Piala Asia 2027. Skuad negara yang dibimbing Peter Ceklamovski bakal berdepan Vietnam untuk aksi kedua kumpulan F di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 10 Jun ini. Pertembungan menentang Vietnam dijangka menjadi salah satu ujian getir buat pasukan negara yang sedang giat dibentuk semula oleh Ceklamovski sejak pelantikannya. Rekod di atas kertas jelas memihak kepada Vietnam di sepanjang pertemuan menentang Malaysia. Jurulatih kelahiran Australia itu dijangka akan terus mengekalkan kombinasi pemain berpengalaman serta memberi peluang kepada muka-muka baharu termasuk pemain warisan yang beraksi di luar negara. Tumpuan kepada pemain utama. Antara nama yang dijangka kembali dalam senarai kali ini termasuk Arif Aiman, Faisal Halim, Brandon Gan dan Dion Cools. Namun Gabriel Palmeiro ketika ini telah rasmi dipanggil menyertai kem Harimau Malaya untuk aksi kelayakan Piala Asia 2027. Ini selepas akaun Instagram Canberra CDT secara awal telah membocorkan rahsia panggilan tersebut sebelum keluarnya kenyataan rasmi dari FAM sendiri. Palmeiro telah menutup musim 2024 dan 2025 dengan merekodkan 14 penampilan dan berjaya mencetak satu jaringan pribadi saat bersama CD Tenerife B. Beliau juga merekodkan 14 penampilan cemerlang untuk Gimnastika Segoviana pada musim ini. Mereka telah memaklumkan bahawa bek kiri berusia 23 tahun itu telah mendapat panggilan rasmi untuk menyertai kem Harimau Malaya. Palmeiro berpeluang meraih penampilan pertama menerusi dua aksi pemanas badan yang bakal diadakan sebelum aksi menentang Vietnam. Ada juga beberapa pemain baharu yang sedang mencuri perhatian dalam Liga Super Malaysia baru-baru ini. Sudah pasti peminat bola sepak tanah air terus memberikan sokongan penuh kepada skuad negara di media sosial dengan harapan agar skuad kali ini lebih bersedia dan konsisten saat menjelang kempen penting antarabangsa. Sementara menunggu pengumuman rasmi oleh FAM, peminat boleh mengikuti laman media sosial rasmi seperti Facebook FAM Malaysia untuk mendapatkan perkembangan terkini.